welcome back to my channel, or welcome to my channel sebab I believe ramai yang mungkin baru dekat sini sebab mencari review untuk this Lumos Float 360 projector. Kita tak buka lagi kat belakang ni. So kita dah memang gantung benda ni kan. Kita dah memang gantung this projector. So siapa yang baru dekat channel ni, aku harap korang sudi untuk subscribe, like, komen dan share video ni supaya ramai lagi yang tahu this Lumos Float 360 projector ni. So sekarang ni aku dapat rasa kan korang sebenarnya tengah confused nak beli ke tak Lumos ni. Apa kata kita tengok dulu unboxing moment untuk Lumos Float 360 projector ni. Sekarang ni aku nak share my Lumos Float 360 projector. Yang ni ialah warna silver. Okay, dia ada 3 color: silver, gold dan juga pink. So you guys boleh pilih lah mengikut kesesuaian tema rumah ataupun yang mana yang you suka. Untuk Lumos 360 projector ni, ini ialah yang pertama dan ada unique hangable sky trap. Belakang ni kita boleh gantung. Kalau nak tengok sambil baring, tengok dekat ceiling pun best. Nak tengok dekat dinding pun best. You boleh rotate this thing anytime. Untuk second feature, mesti korang tak percaya. Korang tengok ni. Nampak tak? Aku hanya pegang dengan jari, ibu jari saja. Sebab dia punya berat ni dalam 750 gram. You boleh gantung guna hook saja dekat belakang ni. Okay? Hook tak perlu drill. Okay? Stiker saja. Okay, ini ialah hook yang sesuai untuk korang punya dinding. Aku ada sekarang ni lah 3.6 kg. Okay, sebelah-sebelah lah. Okay, boleh pasang sebelah 3.6 kg, kat sini 3.6 kg. And you tak perlu pun nak drill apa semua tu, tak perlu. So kalau plan nak bawa pergi camping ke, nak bawa balik kampung ke, nak tengok beramai-ramai movie dengan screen yang besar, sangat-sangat berbaloi. Worth it untuk you guys ada. Tak perlu fikir banyak-banyak dah. TV korang berapa inci? Berapa inci? Kalau 32 inci, aku rasa why not korang ada di Lumos ni. Sebab apa? Dia punya screen boleh pergi sehingga 150 inci mengikut kat mana you parking you punya projector. Bila aku pancarkan secara dekat dinding dekat depan aku ni, screen dia boleh jadi kecil. Okay, semakin dekat semakin kecil. And bila aku pancarkan dekat dinding yang lebih besar, screen tu akan jadi lebih besar. Okay, semakin jauh projector tu, semakin besar screen tu sehingga 150 inci. Memang besar, puas hati untuk tengok beramai-ramai. Katalah korang punya projector dengan dinding tu dalam 1.5 meter, korang dah dapat dalam 50 inci screen. Besar kan? So 50 inci untuk jarak 1.5 meter tu dah puas hati untuk you all tengok bersama keluarga. Dia punya visual korang 1080p. Okay, so kalau nak tengok projector lain, mungkin dia punya resolution tu tak berapa cantik. Tapi untuk Lumos Float 360 projector ni, aku personally tengok daripada depan tu rasa macam okay, oh wow, clear, sangat-sangat cantik dia punya visual tu. Punya quality colours tu nampak rich, tak nampak macam kelabu-kelabu faded macam tu, tak ada pun. Memang sangat-sangat awesome lah. Feature yang paling ramai semua orang nak ada dalam projector ni, mestilah ada Netflix. Sebab tu aku suka letak dalam bilik. Ada Netflix, ada YouTube, aku tengok ada game juga, ada wifi, ada bluetooth. So macam sangat-sangat friendly user lah untuk duduk dekat rumah, nak bawa dekat luar. Aku sangat suka lah. Walaupun dia kecil-kecil macam ni, tapi tak disangka dia punya speaker sangat mengaum Speaker dia memang best. Tak perlu add on another speaker. Just untuk tengok movie ke dengan lagu, tak. Memang dia punya speaker ni guys, power Boleh tengok dekat sini guys. Boleh tengok dekat sini. Cinematic surround sound dan dual speakers. Korang akan experience macam dekat cinema. Betul.
sangat-sangat best. Aku kalau duduk dalam bilik, terus rasa macam tak perlu dah aku tengok wayang ni. Kan nak bawa anak lagi, nak order popcorn lagi. Kalau korang tak pernah dengar lagi Lumos brand. Lumos brand ni for me dah lama dah. Sebab aku pernah ada dia punya Lumos yang besar tu. Okay, yang besar tu susah lah untuk bawa pergi mana-mana. Tapi yang ni untuk yang kecil, dia portable, dia handy, dia senang untuk bawa pergi mana-mana. Lagipun dia 360, so aku boleh adjust, rotate. Nak tengok kat bawah boleh, nak tengok kat atas pun boleh, nak bawa balik kampung pun boleh, nak bawa pergi hotel pun boleh. Itu yang aku suka untuk Lumos Float 360 projector, okay. And korang boleh tengok sendiri review-review yang ada dekat Lumos ni. Memang sentiasa akan dapat 5-star review. Even aku personally pun memang aku akan bagi 5-star review untuk di Lumos ni. Sebab dia memberikan satu keriangan untuk aku mak-mak duduk rumah ni yang perlukan movie, perlukan rehat sekejap untuk tengok any movie lah. Okay, sebab kat bawah memang anak aku sentiasa tengok Pinkfong. Sampai aku dah ingat dah semua lagu-lagu Pinkfong tu semua memang sentiasa ada. So aku perlukan yang macam ni untuk ada me time dalam bilik. So aku harap video ni dapat bantu korang. Personally aku suka berbaloi untuk korang beli dengan harga RM599. Stop fikir nak beli ketak. Beli guys, berbaloi. Okay, berbaloi. So thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. I'll see you guys on my next video. Okay.